Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin Bab 4, Istana di bawah pengaruh Raja Rekan. Bayangkan, abad ke-15, Melaka pada masa ni, boleh kata pusat dunia. Sebuah empire yang gemilang, kaya raya dan penuh dengan drama politik. Tapi kan, di sebalik semua kemegahan istana tu, ada sesuatu yang tak kena. Sesuatu yang sangat serius, sampaikan ia jadi bahan nyanyian budak-budak dekat jalanan. Petunjuknya datang dari sebuah lagu kanak-kanak yang dinyanyikan di seluruh negeri. Mana Sultan Abu Syahid, budak-budak bermain bantak. Cuba bayangkan, sebuah lagu tentang raja, tapi bukan lagu pujuan. Sebaliknya, ia macam mengusik yang raja cuma sibuk bermain. Ini bukan gurauan biasa tau. Ini adalah tanda besar yang istana sedang dalam krisis. Ini yang buat kita tertanya-tanya kan? Apa yang berlaku pada sebuah empayar bila rajanya cuma seorang budak? Kekosongan kuasa ni, inilah yang membuka pintu untuk cita-cita, pengkhianatan dan satu perebutan tahta yang bakal mengubah nasib Melaka selama-lamanya. Okey, jom kita mulakan. Kita tengok dulu apa sebenarnya yang jadi di dalam istana tu sendiri. Boleh kita panggil bahagian ni kerajaan yang bermain. Selepas kemangkatan Sultan Muhammad Shah, anak kandanya Raja Ibrahim ditabalkan sebagai Sultan Abu Syahid. Masalahnya, baginda ni masih budak. Sumber sejarah pun catat benda yang sama. Baginda langsung tak peduli pasal kerajaan, kerja dia asyik bermain je dengan kawan-kawan sebaya dia. Bagi Sultan, istana tu bukan pusat pemerintahan, tapi lebih macam taman permainan. Dalam politik kan, kalau ada ruang kosong, mesti ada yang akan isi. Mesti. Bila raja tak memerintah, akan ada orang lain yang ambil alih. Dan ini membawa kita kepada genggaman besi sang pemangku. Dan orang tu tak lain tak bukan Raja Rekan yang dilantik sebagai pemangku raja. Tapi kuasa dia, jauh lebih besar dari sekadar seorang penasihat. Sumber sejarah guna perkataan yang sangat berat tau untuk gambarkan keadaan masa tu. Maka negeri Melaka seperti terhukumlah oleh Raja Rekan. Terhukum. Macam satu negeri ni tengah jalani hukuman di bawah dia. Dialah pemerintah yang sebenar. Jadi, macam mana Raja Rekan ni boleh jadi seberkuasa tu? Ada dua sebab utama. Pertama, tentulah sebab jawatan rasmi dia sebagai pemangku. Dan yang kedua, yang ni paling penting, hubungan keluarga. Bonda Sultan Abu Syahid, iaitu Puteri Rekan, adalah seputu dia sendiri. Ini yang bagi dia akses penuh dan pengaruh mutlak dalam istana. Para pembesar istana dah mula rasa tak sedap hati. Diorang pergi mengadu dekat bendahara. Dan apa yang diorang cakap ni memang terus terang. Apa hal kita ini? Kerana sekarang Raja Rekanlah tuan kita, bukannya Duli yang dipertuan. Jelas kan mereka tahu siapa yang pegang kuasa sebenar. Keadaan ni dah jadi macam satu kelumpuhan politik. Para pembesar tak boleh buat apa, bendahara sendiri pun tersepit. Jawapan dia pada mereka penuh dengan rasa pasrah. Apatah daya kita? Kerana Raja Rekan tiada pernah bercerai dengan Duli yang dipertuan. Maksudnya, selagi Raja Rekan tu melekat je dengan Sultan, dia selamat. Tak ada siapa boleh sentuh dia. Tapi, sementara istana tengah kucak-kacik di bawah Raja Rekan, ada seorang pewaris yang sah yang sebenarnya tengah hidup dalam buangan. Mungkin harapan untuk Melaka bukan dalam istana, tapi di kalangan orang biasa. Inilah kisah seorang putera di kalangan nelayan. Pewaris ni nama dia Raja Kasim, seorang lagi putera almarhum Sultan yang ada tuntutan sah ke atas tahta. Raja Rekan tahu benda ni, dia tahu Raja Kasim ni satu ancaman. Jadi, apa dia buat? Dia singkirkan Raja Kasim. Sejarah catat dengan ringkas je, akaun Raja Kasim dinyahkan oleh Raja Rekan. Dan ke mana dia disingkirkan? Dia terpaksa hidup dengan seorang pengail dan jadi nelayan untuk sara hidup. Cuba bayangkan, seorang putera raja, darah diraja, hidup miskin. Setiap hari pergi ke laut tangkap ikan, lepas tu jual ikan tu kat pelabuhan Melaka. Betul-betul di bawah bayang-bayang istana yang sepatutnya jadi milik dia. Nampak macam kisah Raja Kasim sebagai pewaris tahta dah tamat kan? Tapi, satu pertemuan yang tak disangka-sangka di pelabuhan akan mengubah segalanya. Inilah dia, saat ramalan di atas kapal. Okey, detik penentuan ni berlaku dekat pelabuhan yang sibuk. Ada satu kapal dari barat berlabuh. Macam biasa, nelayan-nelayan tempatan, termasuklah Raja Kasim, naiklah kapal tu nak jual ikan. Dan atas kapal ni lah, tengah sibuk berjual beli, Raja Kasim yang tengah menyamar jadi orang biasa, tiba-tiba dikenali oleh seorang ulama misteri. Namanya Maulana Jalaluddin.
Maulana tu terus je bagi hormat dekat Raja Kasim, buat Raja Kasim pun keliru. Kenapa pula kan? Dan lepas tu, Maulana tu sebut kata-kata yang mengubah segalanya. Bahawa engkau ini anak Raja Melaka, engkaulah kelak kerajaan dalam negeri ini. Tiba-tiba, seorang putera yang dah dilupakan, diingatkan semula tentang takdirnya. Ramalan ni bukan cakap-cakap kosong. Ia adalah permulaan satu rundingan yang sangat-sangat berisiko tinggi. Kita masuk bab seterusnya. Perjanjian untuk sebuah tahta. Raja Kasim faham keadaan dia. Dia tak ada tentera, tak ada penyokong, kosong. Jadi, bila dia jawab pada Maulana tu, bunyinya penuh dengan rasa putus asa. Tapi dalam masa yang sama, ada harapan. Apa daya hamba akan menjadi raja? Jika dengan tuah Maulana mahu menolong hamba, maka dapat hamba akan jadi raja. Dia tahu, dia perlukan bantuan. Jadi, Maulana itu pun tawarkan satu perjanjian. Jom kita tengok apa syarat-syaratnya. Pertama, Maulana suruh Raja Kasim cari sekutu di darat. Okey, logik. Kedua, dia bagi jaminan yang Tuhan akan tolong. Tapi, syarat yang ketiga ni, ini yang paling mengejutkan. Sebagai balasan, Maulana tu minta Puteri Rekan, iaitu bonda kepada Sultan Abu Syahid sendiri. Raja Kasim pun bersetuju. Dan Maulana ni, dia tak nak buang masa. Arahan terakhir dia penuh dengan desakan. Kerjakanlah oleh Tuan Hamba malam ini bahawa Allah ada menyertai Tuan Hamba. Segalanya kena berlaku dengan segera. Malam ni juga. Dan ini membawa kita ke penghujungnya dengan satu soalan yang buat kita tak senang duduk. Berbekalkan ramalan seorang ulama dan arahan untuk bertindak malam itu juga, bolehkah seorang putera yang hidup sebagai nelayan merampas kembali tahtanya sebelum matahari terbit? Nasib Kesultanan Melaka sekarang bergantung pada jawapan kepada soalan itu.